وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan Furqan yang membedakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Yang dihormati Al-Fadhil Nur Singgis yang membawakan Al-Fadhil Datuk Seri Muta'azidah Mahmud Saudara Pak Menteri dan merangkap Menteri Besar, seluruh pimpinan Pak Menteri yang berhormat, yang berdua Dewan Undangan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan Dewan Negara, muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tujuan perhimpunan pada malam ini untuk memperingati peristiwa besar Nuzulul Quran yang berlaku di bulan Ramadan adalah menjadi satu hikmah yang besar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih peristiwa yang besar ini dilakukan di bulan Ramadan. Berbetulan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita di bulan yang mulia ini dengan kewajiban puasa bulan Ramadan, disertakan dengan ibadat-ibadat yang lain mempunyai fadilah dan kelebihan yang sangat besar dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuncak daripada ibadat puasa yang ditunaikan ialah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mendengar perkataan takwa tiap-tiap minggu. Ramai di kalangan kita tidak memberi perhatian tentang hakikat. Kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, hakikat takwa itu ialah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan dengan rasa takut dan rum.
rasa rindu dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita, menjadikan seluruh alam, mengurniakan seluruh nikmat yang ada pada diri kita ini. Dalam masa yang sama, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu untuk membayar budi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu untuk membalas nikmat yang diberi oleh Allah. Disertakan dengan Allah menjanjikan kelebihan yang besar di hari akhir. Oleh kerana itu, kepada mereka yang sedar dan insaf menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, menjaga rukun syarat dan adab-adabnya, akan melahirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah yang tak boleh dibanding dengan takut kepada yang lain. Takut kepada manusia, takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, kita boleh melarikan diri. Tetapi takut kepada Allah tidak mungkin melarikan diri. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya sebelum tidur, Rabbatan wa rahbatan ilaih, la manja wa la manja minka illa ilaih. Rasa gemar, rasa ingin, takut dan turun kepada-Nya. Tidak ada jalan untuk melarikan diri dan melepaskan diri. Mereka yang menyerahkan diri kepada-Mu, wahai Allah. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana segala perintah Allah, segala petunjuk Allah, arahan Allah daripada Firman yang terakhir ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memilih di bulan yang mulia ini dilakukan satu peristiwa yang besar, nuzulul Quran, yang disebut oleh Allah di dalam Quran dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya ayat yang dibacakan dan ayat-ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkati. Para ulama menyatakan peristiwa itu berlaku apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Al-Quran yang merupakan kalam Allah, kata-kata Allah yang disimpan di Lauh Mahfuz, tempat suratan segala perkara yang ada dalam ilmu Allah yang tidak terhingga, dibawa turun ke langit dunia. Diawak oleh para malaikat, dipimpin oleh malaikat Jibril, dibawa turun ke langit dunia, di tempat yang dinamakan Baitul Izzah,